Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami terdiri daripada dua ahli kumpulan iaitu Nur Azrina binti Zulkifli A191178 dan Ain Syuhada binti Abdul Jalil A191177. Pada hari ini, tajuk yang akan kami bincangkan adalah inisiatif pengurangan emisi karbon. Ini adalah sedikit pengenalan mengenai inisiatif emisi karbon, iaitu di mana emisi karbon berpunca dari pelbagai aktiviti seharian manusia dan memberi impak yang sangat besar terhadap keseimbangan ekosistem bumi dan kesejahteraan manusia. Oleh itu, hampir setengah negara maju telah melaksanakan pelbagai inisiatif bagi mengurangkan emisi karbon demi mencapai kelestarian alam sekitar. Ini adalah definisi emisi karbon. Emisi karbon bermaksud pelepasan gas karbon dioksida serta gas rumah kaca lain ke lapisan atmosfera bumi. Pelepasan gas berlaku akibat dari pembakaran bahan api fosil seperti arang batu, minyak, gas asli yang tidak terkawal oleh manusia. Seperti yang sedia kita maklum, emisi karbon berpunca daripada gabungan tenaga fosil, pengangkutan, industri, penebangan hutan dan gaya hidup moden. Berikut adalah beberapa faktor yang menyumbang kepada emisi karbon. Yang pertama adalah aktiviti perindustrian yang menggunakan tenaga gas dalam sektor pembuatan dan pembinaan. Yang kedua adalah penggunaan pengangkutan kenderaan bermotor yang menggunakan minyak petrol dan juga diesel. Yang ketiga adalah penjanaan tenaga melalui loji dana kuasa yang menggunakan bahan api fosil sebagai bahan utama. Yang keempat adalah penebangan hutan secara langsung mampu mengurangkan keupayaan bumi menyerap karbon dioksida secara semula jadi. Oleh itu, untuk mengurangkannya, kita perlu mengubah cara hidup dengan meningkatkan penggunaan tenaga bersih dan melaksanakan dasar rendah karbon secara menyeluruh. Berikut adalah impak ataupun kesan emisi karbon. Kesan emisi karbon terhadap alam sekitar dan manusia adalah sangat ketara. Antaranya ialah pemanasan global yang berpunca daripada peningkatan suhu purata bumi. Yang kedua adalah perubahan iklim yang sangat ekstrim, banjir, kemarau dan pencairan ais di kutub. Yang ketiga adalah kesan kesihatan seperti peningkatan penyakit yang melibatkan pernafasan dan tekanan haba yang tinggi. Dan yang terakhir adalah gangguan ekosistem bumi yang mengganggu hidupan biodiversity dan habitat semula jadi sama ada flora ataupun fauna. Berikut adalah analisis sistematik inisiatif pengurangan emisi karbon di negara maju, di mana terdapat beberapa negara yang telah mengamalkan program inisiatif pengurangan emisi karbon. Antaranya adalah Amerika Syarikat, Great Britain, United Kingdom dan Jepun. Negara pertama adalah Amerika Syarikat. Amerika Syarikat adalah merupakan salah satu negara penyumbang emisi terbesar dunia dan telah menyertai Perjanjian Paris pada tahun 2021 di bawah pentadbiran Presiden Joe Biden. Tempoh pembangunan pengurangan emisi adalah sehingga tahun 2050. Akan tetapi, Amerika Syarikat menyasarkan pengurangan emisi sebanyak 61 hingga 66% menjelang tahun 2035. Dengan melakukan pelaburan dalam penggunaan tenaga yang boleh diperbarui, kesan teknologi penangkapan karbon CCUS dan penggunaan arang batu dapat dikurangkan. Hasil menunjukkan bahawa inisiatif ini telah berjaya membawa kemajuan, namun terdapat cabaran dasar akibat perubahan pentadbiran. Akan tetapi, penurunan menunjukkan kadar sederhana semenjak tahun 2005, namun Amerika Syarikat masih kekal sebagai penyumbang utama emisi global. Negara seterusnya adalah Great Britain, United Kingdom. Great Britain, United Kingdom merupakan negara pertama yang menggumbal undang-undang iklim yang mengikat secara sah melalui Akta Perubahan Iklim bermula dari tahun 2008 dan akan berakhir pada tahun 2050. Sasaran utama
United Kingdom adalah untuk mencapai pengurangan emisi karbon sebanyak 100% menjelang tahun 2050 berbanding pada tahun 1990. Dengan menggunakan pendekatan di mana negara itu telah membuat peralihan daripada emisi karbon kepada penggunaan tenaga bersih, iaitu larangan kenderaan petrol ataupun diesel baru menjelang tahun 2035. United Kingdom telah berjaya mengurangkan lebih 40% emisi karbon sejak tahun 1990 dengan pertumbuhan ekonomi yang berterusan dan mampan. Negara terakhir adalah Jepun. Jepun telah menyertai komitmen terhadap Perjanjian Paris dan dalam usaha menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian alam. Jepun telah memulakan inisiatif emisi karbon bermula dari tahun 2024 sehingga tahun 2050. Sasaran utama Jepun adalah untuk mencapai 60% pengurangan menjelang tahun 2035. Jepun juga telah menggunakan teknologi tenaga yang boleh diperbaharui, teknologi cekap tenaga dan pemulihan pesisir melalui pendekatan yang dikenali sebagai Blue Carbon. Jepun juga telah mencapai kemajuan dalam tenaga bersih, namun Jepun masih lagi bergantung kepada tenaga arang batu. Hai, saya Ain. Saya akan teruskan dengan pembentangan mengenai analisis sistematik inisiatif mengurangkan emisi karbon di negara yang membangun. Antara negara yang membangunnya ialah Indonesia, Thailand dan China. Negara pertama ialah Indonesia. Indonesia melaksanakan sistem dagangan karbon, Emission Trading Scheme ETS pada tahun 2023 serta memperkenalkan cukai karbon sejak 2021 dan platform dagangan karbon domestik dikenali sebagai IDX Carbon. Melalui ETS ini, Indonesia menjangkakan pengurangan sekitar 25.73 juta tan CO2e pada tahun pertama. Walaupun pasaran karbon masih perlahan, langkah ini menunjukkan hala tuju jelas ke arah pengurusan karbon yang lebih sistematik. Melalui pengawalan selia kuota, denda dan perdagangan token karbon, usaha ini bertujuan untuk mengurangkan pelepasan gas rumah kaca. Program ini dijalankan secara berperingkat sehingga 2030, fasa kedua 2025 hingga 2027 dan ketiga 2028 hingga 2030 merupakan fasa pertama dan ketiga. Negara sedang beralih ke rangka kerja karbon yang lebih formal, tetapi kejayaan yang jangka panjang bergantung kepada reformasi dasar, pelaksanaan yang berkesan dan pemantauan yang berterusan. Seterusnya ialah Thailand. Sejak 2007, Thailand menubuhkan Thailand Greenhouse Gas Management Organisation TGO untuk mengawal pelepasan gas rumah hijau. Negara ini sedang menggumbal Akta Perubahan Iklim bagi melaksanakan ETS nasional dan sasaran utamanya ialah pengurangan tenaga hijau sebanyak 20-25% daripada bau menjelang 2030 melalui Pelan Mitigasi NDC 2021 hingga 2030. Sistem Cap and Trade 17 inisiatif sektor dalam Pelan NDC dan mekanisme kredit karbon sukarela seperti Premium Voluntary Emission Credit adalah semua kaedah yang digunakan. Dan sekarang Thailand berada pada landasan yang lebih teratur ke arah pengurusan karbon yang sistematik dan pencapaian sasaran jangka panjang net zero dengan pengemaskini NDC, peningkatan TGO dan pembangunan rangka undang-undang iklim. Negara ketiga ialah China. Pengeluar karbon terbesar di dunia. China melancarkan National ETS pada tahun 2021 dan menjadikannya pasaran karbon terbesar di dunia. Negara ini mengambil pendekatan yang menggabungkan pasaran karbon, teknologi pelepasan negatif, termasuk penangkapan dan penyimpanan karbon dan peningkatan sumber karbon melalui pemulihan ekosistem, penanaman semula hutan dan pengurusan tanah. Presiden Xi Jinping yang menetapkan sasaran neutrality karbon sebelum 2060. ETS China telah mula menyertai sektor tenaga yang menunjukkan langkah awal dalam penyusunan harga karbon di peringkat nasional. China perlu untuk menggunakan teknologi mitigasi yang lebih mendalam seperti CCUS berskala besar dan pengembangan
agresif di kawasan hutan. Walaupun cabaran besar masih wujud seperti pergantungan kepada industri berat dan tenaga fosil, komitmen jangka panjang China sangat jelas melalui strategi pasaran karbon dan teknologi hijau. Jadi kita teruskan dengan analisis sistematik inisiatif mengurangkan emisi karbon di Malaysia. Malaysia berhasrat untuk mengurangkan emisi karbonnya dan menetapkan sasaran net zero GHG menjelang 2050. Fokus utama inisiatif negara adalah untuk menghasilkan teknologi carbon capture, utilization and storage. Pada tahun 2025 juga, Malaysia akan mengumbal Akta CCUS, iaitu undang-undang pertama untuk penyimpanan karbon dioksida. Selain itu, Malaysia menetapkan sasaran pengurangan intensiti pelepasan sebanyak 45% menjelang 2030 dengan pelaburan dalam tenaga bersih, pasaran karbon domestik dan hub penyimpanan CO2. Malaysia juga menyesuaikan strategi pelaburan hijau dengan NETR dan NIMP 2030. Tetapi, terdapat beberapa kajian yang menunjukkan bahawa dasar sedia ada mungkin masih tidak mencukupi untuk mencapai neutraliti karbon sepenuhnya tanpa tindakan yang lebih agresif dalam industri dan sektor tenaga. Malaysia menghadapi peningkatan emisi gas rumah hijau sebelum inisiatif ini dilaksanakan. Ini disebabkan oleh kekurangan mekanisme harga karbon yang matang dan kekurangan infrastruktur teknologi rendah yang masih berkurangan. Tindakan lebih agresif diperlukan dalam sektor tenaga dan industri. Walau begitu, dengan dasar baharu seperti Akta CCUS dan strategi pelaburan hijau, Malaysia berada di landasan yang kukuh untuk mencapai sasaran jangka panjang. Negara kini sedang bergerak ke arah dasar dan penyediaan teknikal yang lebih kukuh dan menunjukkan komitmen yang semakin jelas terhadap transformasi ke arah ekonomi yang lebih rendah karbon. Sebagai rumusan, semua negara sama ada maju atau membangun mesti bekerjasama dan komited untuk memerangi emisi karbon. Analisis terhadap Amerika Syarikat, United Kingdom dan Jepun menunjukkan bahawa negara maju telah mengambil langkah awal sistematik dan menyeluruh untuk mengurangkan emisi karbon mereka. Negara membangun seperti Indonesia, Thailand dan China kini semakin kukuh dengan ETS, Undang-Undang Iklim dan Teknologi CCUS. Malaysia turut menunjukkan komitmen melalui NETR, NDC dan Akta CCUS 2025. Dan kesimpulannya, semua negara mesti bekerjasama dan memperkukuh dasar serta teknologi hijau untuk mencapai neutraliti karbon global. Hanya dengan usaha kolektif, kita mampu menangani cabaran perubahan iklim secara berkesan. Sekian pembentangan daripada kami. Terima kasih.